Okey, jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah perang yang berlaku jauh di Eropah tiba-tiba boleh jadi titik perubahan paling besar untuk negara kita? Hari ini, kita akan gali satu babak paling genting dalam sejarah kita, iaitu zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Percayalah, ia satu tempoh yang betul-betul mengubah segala-galanya. Jadi persoalan besar yang kita nak jawab hari ini ialah macam mana konflik global yang bermula beribu-ribu batu jauhnya tu boleh jadi pemangkin yang membentuk siapa kita sebagai sebuah negara hari ini. Inilah yang akan kita rungkai sama-sama. Okey, untuk faham cerita ni, kita kena undur sikit ke belakang. Kita kena tengok gambaran yang lebih besar. Sebabnya, dunia waktu tu memang dah lama bergolak. Api peperangan tu dah menyala-nyala di tempat lain, jauh sebelum bahangnya terasa kat sini. Kalau kita tengok garis masa ni, nampak kan? Macam kesan domino. Semuanya bermula lepas Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles tu, ia macam luka yang tak pernah sembuh untuk Jerman. Dari rasa tak puas hati inilah, munculnya ideologi-ideologi baru yang sangat agresif. Dan ia seolah-olah menyemai benih untuk satu lagi perang yang jauh lebih besar dan dahsyat. Dan dari Eropah, api tu merebak. Sekarang, jom kita tengok macam mana konflik ni meletus pula di Pasifik dan macam mana ia tiba-tiba je sampai ke depan pintu rumah kita dengan kelajuan yang tak siapa sangka. Jadi, apa yang Jepun nak sebenarnya? Senang cerita, ada 3 benda. Pertama, cita-cita tentera. Mereka nak wujudkan Orde Baharu Asia di bawah kuasa mereka. Kedua, motif ekonomi. Tanah Melayu ni kan kaya dengan getah, biji timah, minyak. Semua yang Jepun perlukan untuk jentera perang mereka. Dan ketiga, strategi paling bijak, propaganda Asia untuk orang Asia. Satu mesej anti-penjajah Barat yang sangat berkesan. Dan kemudian, Disember 1941, Jepun buat satu langkah yang sangat berani yang betul-betul mengejutkan dunia. Mereka serang 2 tempat serentak. 1, Pearl Harbor di Hawaii untuk lumpuhkan armada Pasifik Amerika. Dan pada masa yang hampir sama, mereka mendarat di Kota Baru, Kelantan. Perang dah sampai ke Tanah Melayu. 70 hari. Bayangkan, hanya 70 hari. Itulah sahaja masa yang Jepun perlukan untuk menawan seluruh Tanah Melayu dan Singapura. Tentera British yang selama ini dianggap kebal, tak terkalahkan, tumbang. Ini bukan sekadar kekalahan, ia satu kejatuhan yang sangat pantas dan memalukan untuk empayar terbesar dunia pada masa itu. Dan inilah poin paling penting yang kita kena faham. Kejatuhan Singapura ni, ia bukan sekadar kalah perang. Ia menghancurkan satu mitos. Mitos keunggulan orang Eropah. Buat pertama kalinya, orang tempatan nampak dengan mata kepala sendiri yang kuasa Barat ni sebenarnya boleh dikalahkan. Fikiran orang ramai mula berubah. Selamanya. Jadi, Jepun dah berkuasa. Mereka datang dengan janji-janji manis. Tapi, macam mana agaknya kehidupan sebenar di bawah pemerintahan mereka? Adakah ia syurga seperti yang dijanjikan? Ini dia slogan keramat mereka. Asia untuk orang Asia. Janjinya ialah untuk membebaskan kita dari penjajah Barat untuk kita sama-sama bangkit sebagai satu kuasa Asia. Wah, bunyinya memang sedap didengar kan? Tapi, janji tinggal janji. Tengoklah perbezaan ni. Propagandanya semangat Asia, kemakmuran bersama. Realitinya? Jauh panggang dari api. Ekonomi dikawal ketat, rakyat dipaksa jadi buruh kasar dan inflasi melambung sampai tak masuk akal. Inilah kebenaran yang pahit. Pernah dengar pasal wang pokok pisang? Inilah dia. Duit Jepun yang dicetak sesuka hati sampai jadi tak ada nilai langsung. Orang kata nak pergi pasar beli sayur pun kena bawa duit 1 beg. Ekonomi kita hancur lebur. Ramai yang terjerumus dalam kancah kemiskinan yang sangat teruk. Dan Jepun ni memang licik. Mereka guna taktik pecah dan perintah. Layanan untuk setiap kaum tak sama. Orang Cina dilayan dengan sangat kejam sebab Jepun tengah berperang dengan Cina. Orang Melayu pula cuba dipikat hati mereka untuk dapatkan sokongan. Orang India pula direkrut untuk sertai tentera kebangsaan India menentang British. Strategi ini sengaja mewujudkan syak sangka dan menanam benih perpecahan antara kaum. Dan kalau kita cakap pasal kekejaman Jepun, inilah simbolnya yang paling dahsyat, landasan kereta api maut. Beribu-ribu orang tempatan dan tawanan perang dipaksa kerja macam hamba jadi romusha untuk bina landasan kereta api ini. Tak terkira ramainya yang mati sebab kerja teruk, lapar dan penyakit. Satu projek yang dibina atas penderitaan dan mayat manusia. Tapi, bila orang ditindas keterlaluan, mereka akan berlawan balik. Dari penderitaan dan kekejaman inilah lahirnya bara api penentangan. Mula-mula kecil je, tapi makin lama makin marak di seluruh negara.
Dan yang menariknya, penentangan ni bukan datang dari satu kumpulan je. Wira-wiranya datang dari semua kaum dan lapisan masyarakat. Ada askar, ada gerila dalam hutan, ada juga orang biasa macam kita yang berjuang dengan cara mereka sendiri. Inilah bukti yang semangat menentang tu tak kenal bangsa atau pangkat. Lihatlah wajah-wajah penentangan ni. Kita ada Lieutenant Adnan Saidi dan Regimen Askar Melayu yang berjuang habis-habisan di Bukit Candu. Kita ada MPAJ, tentera rakyat yang melancarkan perang gerilya dari dalam hutan. Kita ada orang biasa yang luar biasa berani macam Shibil Katigasu, seorang jururawat yang senyap-senyap bantu pejuang. Dan di Sabah ada Albert Kwok yang memimpin pemberontakan. Masing-masing dengan cara tersendiri tapi matlamatnya satu. Dan tiba-tiba, sama macam ia bermula, perang pun tamat. Tapi jangan sangka semuanya selesai. Pengakhiran perang ni sebenarnya membuka satu lagi babak yang penuh dengan cabaran baru. Tarikh keramat, 15 Ogos 1945, lepas 2 bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun akhirnya menyerah kalah tanpa syarat. Maka berakhirlah mimpi ngeri selama 3 tahun, 8 bulan di Tanah Melayu. Tapi bila Jepun dah pergi dan British pula belum sampai, apa jadi? Tanah Melayu jadi macam kapal tanpa nakhoda. Wujud satu kelompangan kuasa yang sangat berbahaya. Dan bila tak ada siapa yang berkuasa, huru-hara pun meletus. Zaman ni memang kelama kabut. Mula-mula, MPJA atau Bintang 3 keluar dari hutan untuk ambil alih. Tapi mereka mula bertindak balas, memburu sesiapa yang dianggap bekerjasama dengan Jepun. Dan malangnya, ini mencetuskan konflik antara kaum. Nasib baik, waktu inilah munculnya pemimpin-pemimpin tempatan macam Datuk Onn Jaah yang cuba damaikan keadaan sebelum pentadbiran tentera British kembali untuk pulihkan semula keamanan. Ia satu tempoh yang pahit tapi sangat penting. Dan inilah intipatinya. Segala penderitaan, segala kesakitan yang dilalui bersama tu, walaupun pahit, ia sebenarnya dah menyemai satu benih baru dalam hati orang ramai. Benih keinginan untuk tentukan nasib negara sendiri. Orang kita dah sedar, kita tak boleh lagi harapkan orang luar untuk jaga kita. Kita kena bangkit sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Macam mana satu pengalaman pahit yang dikongsi bersama boleh menempa semangat kebangsaan yang lebih kuat? Mungkin, kadang-kadang, dalam kegelapan yang paling pekat, barulah kita nampak cahaya yang menyatukan kita semua sebagai sebuah bangsa. Satu pengajaran dari sejarah untuk kita fikirkan bersama. Renung-renungkan.